Kereta tua, kereta lama, inilah satu-satunya kereta yang aku ada. Kereta kedua yang aku beli selepas kereta pertama hilang entah ke mana. Bayar secara angsuran, ikat 9 tahun. Walaupun tua, banyak biasa dan baktinya pada aku. Keluar je dari kedai, terus bawa balik kampung. Rasanya masa tu, akulah anak muda yang paling berjaya di kampung itu. Tapi sekarang, ianya dah terlalu tua. Banyak penyakit yang datang, perlukan rawatan secara berkala. Hendak dijual, tidak mungkin kerana aku terlalu sayangkannya. Kalau dulu bunyi sikit, terus masuk bengkel. Tapi sekarang, bunyilah macam mana pun, aku buat tak tahu je. Tunggulah sampai aku ada masa, sebab aku terlalu sibuk dengan family aku. Kenapa aku tak hantar bengkel je? Sebab duit untuk upah pomen lebih baik aku guna untuk family aku. Benda yang aku boleh buat sendiri, aku buatlah. Tapi bila dah start buat, rasa menyesal pula. Memang patutlah upah pomen mahal. Nak tak nak, kenalah siapkan. Benda pun dah buka. Tapi, menate kereta ni. Aku bakar ke ni? Nak menate apa ni? Dah kena maki, dah kena ubut, barulah dia okey.